Wah, setelah tepat 3 tahun geng Boyjan pakai Hilux ni tanpa tukar tayar. Uish, boleh tahan lah, dia tahan. So Boyjan ni originalnya GR. Original GR, tak pernah tukar lagi. Sini. Tak pernah tukar, ni first time Boyjan nak tukar. Macam korang tengok ni kan standard dia kan. Tahan, cuma kalau kita main cornering tu kan, oh memang standard, tayar Toyo. So Boyjan pernah pakai tayar untuk Hilux ni Michelin. So hari ni Boyjan nak tukar Michelin juga. Sebab Hilux Angel warna pink tu pakai Michelin. Masa tu harganya lebih tinggi lah dari yang Boyjan tanya sekarang. Untuk tayar 2025. Dulu kita dari zaman sekolah cuma dengar Michelin, tak tahu apa Michelin. Kelebihannya katanya mahal lah apa segala kan. So Boyjan dah pakai banyak tau, Bridgestone ke, Toyo ke, dan macam-macam jenama lah. Tapi betul, setiap kereta, termasuk GTR, termasuk apa-apa yang Boyjan ada, Alphard ke apa segala, pakai Michelin memang jauh beza rasa dia. Dia punya grip, dia punya sedap. Orang kata senang botak pun tak senang botak juga geng. Tengok pada pemakaian kot. So ni Boyjan nak tukar Hilux sebab esok Boyjan nak jalan jauh. Ada project best punya geng. Apa dia project best? Kunci bagi dia. Dah tanya? Hai, tapi Angel. Angel. Orang